Bismillahirrahmanirrahim. Ni ayam ni digaul garam kunyit, goreng ya. Ni dah siap digoreng. Ni untuk dikisar. Bawang besar tu 2 biji, serai 1 batang, bawang putih tu dalam 4 biji, halia tu dalam 1 inci ya. Ni cili kering ni agak-agak untuk 4 sudu makan cili kisar. Ni ada 3 sekawan je ya. Sos cili. Ni bahan yang dikisar tadi ya. Cili kering dengan bawang besar, halia, bawang putih dengan serai 1 batang. Tumis 3 sekawan tu ya. Masukkan bahan kisar tadi tu. Cili kisar. Dimasak semua tu hingga kering sedikit ya. Dan pecah minyak. Bahan semua pun dah kering dengan pecah minyak sekali lah. Masukkan sos cili agak-agak 3 sudu makan ya. Sebut perasa, garam dan gula ya. Air untuk kuah. Dah pun mendidih ya. Boleh masukkan ayam. Biarkan mendidih ya. Biar ayam tu dengan sambal semua tu sebati ya. Bolehlah dirasa apa yang kurang. Dah kering tu masaklah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencuba ya. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye-bye.